Okey, mesin padi lekat dah. Lekat dah 2 hari setengah lebih dah. Jadi kita harap boleh naik cepat lah kan. Tapi nak boleh cepat pun tak boleh juga. Memang dah lekat dah. Kuban pun nak turun ni juga kan. Tapi nak buat macam mana? Dia kuban contoh dia sekuban dalam. Tapi dia tak tenggelam lah. Dia sebelah je lekat. Kita try tengok track belah sana pula. Track belah kanan. Beho pun dah korek dah. Dia juga korek keliling track ni. Dia dah korek tanah tu. Bagi ringan dia punya track tu. Tak apa dah. Guna Beho 580G pun tak apa dah. Boleh korek dah. Walaupun dia 580G, tapi dia boleh buat kerja. Kerja-kerja bendang pun boleh buat. Tak apa dah. Okey. Kalau kita tengok daripada belakang ni, dia memang track belah kanan ni dia terangkat elok. Cuma belah kiri ni dia terjatuh kubah lubang. Tapi nak buat macam mana kan? Kalau boleh dia pun tak melekat ni. Tanah ni pun dalam juga. Tengok macam dia jadi kubang lembik. Tengok bekas ni kan, bekas lorong ke apa ni. Dia jadi kubang dalam juga. Tapi belah belakang ni tengok kering elok. Tapi nak buat macam mana kan? Dia memang selalu kepala penjuru ni dia memang selalu tak ada nak kering. Okay, kita tengok traktor Ford pada ni. Traktor Ford. Traktor penolak tanah. Nampak cat dia biru meralak elok. Okay. Okay, daripada cuba dah tarik rantai apa semua dah. Mungkin dah cuba tarik dah ni. Tapi nak buat macam mana? Dia tak menaik juga. Dia sebab sengit sebelah kan. Track belah sini alhamdulillah lah. Sebab dia tak tenggelam kubah lubang. Cuma dia belah kiri ni. Belah kiri dia memang di dalam sikit. Depa pun kena buang juga lah tanah-tanah yang melekat tu kan. Kalau tak buang ikut berat. Kurang-kurangnya dia ringan sikit. Dia boleh pi. Okey, Beho pun tak apa dah. Duk tunggu tang ni ya Beho. Dia 580G tak apa dah. Walaupun dia G tapi dia boleh buat kerja kak. Main masuk ke bendang, korek-korek apa boleh. Yang G boleh buat kerja. Macam mana kan? Dia susah payah orang buat kerja bendang ni. Depa ni memang sabak lah. Kalau tak sabak macam tak boleh buat kerja macam ni. Sebab dia kerja berat. Dengan tengah panas pun kan. Dengan selut lekat pun lagi. Dia memang orang kata apa? Sangat mencabar lah. Bukan calon-calon orang yang boleh buat kerja macam ni. Kalau kita tak sabar pun kita tak boleh buat tau. Dengan keadaan cuaca, dengan keadaan lempo mesin pada lekat. Kadang-kadang dia rosak, kadang-kadang dia tenggelam lama. Mencabar.